Assalamualaikum. What's up? Kita orang dah lama dah tak buat konten. Hari ni Alif Sultan the low coast naik kapal terbang. Naik kapal terbang Royal Brunei. Ke mana lagi kalau bukan Brunei. Yeah. Jom kita nak jalan Brunei sempena bulan Ramadan ni. Tengok. What's good? Let's go. Flight dengan market itu boarding room fee. Selamat datang ke penerbangan Diraja Brunei BI874 ke Bandar Seri Begawan. All aboard Royal Brunei to Bandar Seri Begawan. KL ke Brunei, distance dalam 1,500 km. Total flight just 2 jam 20 minit. Dekat je, rasa sekejap. Seat selesa, makanan sedap dan yang paling best, they are always smiling. Hospitality memang top notch. Dan landing di Bandar Seri Begawan Airport, bas sewa khas, Azmi sendirian Berhad. Jom. Kita dah sampai hari yang pertama, siang yang pertama di Star Lodge Jerudong, Brunei. Diorang sebelum solat Jumaat kejap lagi, kita punya hotel kan senang gila. Kalau korang duduk dekat hotel ni, kalau korang nak pergi waktu bulan Ramadan, nak solat tarawih, depan ni je ada masjid. Dekat. Okay? So, we're gonna have lunch. Makanan dekat sini, first time kita akan mencuba menu masakan Brunei. Rajuan dah bersiap sedia dengan dia punya sudu dan garpu. Nak tengok tak Tam baca doa makan? Nak tengok? Tam, baca doa makan? Bismillah. Pandai-pandai lah kau hidup dia kata. Ni macam nangka. Dan kita ada gulai, kari ayam dan ikan. Bismillah. Memang padu. Kau rasa kari dia? Sedap gila. Round number 2. Gerakkan tangan ke kiri, ke kanan untuk setiap pergerakan peluar pernafasan dalam dan lepas. Angkat. Kita kena bersatu. Ini adalah rumah Semaun. Kenapa Tam cakap macam tu? Sebab kita di dekat Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam di bawah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ini first time Alik sampai sini. Keunikan khat tu, Alik dengar diorang belajar juga daripada restu dari Malaysia. Jom. Assalamualaikum. Oh, kalau begitu, satu Ahad diorang tutup tau. So make sure korang datang weekday. Pusat Kaligrafi ni adalah projek Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk memertabatkan tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni kita tahu kan, tulisan Al-Quran, tulisan kaligrafi Islam. Ini adalah collection Pusat Kaligrafi yang terunggul setakat ni lah. So design-design ni ialah design Islamik. Stone cantik tu. Batu kecil-kecil ni. Cantik ni, cool. Bapak aku pernah lukis muka aku. Pakai pen dot macam ni kan. Jadi muka aku baby. Kontur macam ni kan. Cantik. Allah ni amat wakil. Memang kita panggil kalau bahasa Malaysia batang resam. Batang resam. Oh, macam mana ni dahsyat je. Nak try kaligrafi. Ui, payah ni mesti susah. Oh, ada batal dulu. Saya tu dah advance ni. Ini pun dah siap dah. Macam dulu kan? Yang atas apa? Sama. Oh, healing dulu benda ni. Ambil masa aku untuk tulis dekat 5 minit. Ni 3 nama ni. Sebelah beza dah. Ikut sini. Okey, sebelah ni. Perfect ke? Alif tu. Masya-Allah. Alif Satar. Macam-macam ada kat dalam tu. Ada you get to experience tulisan khat. Of course, the experience ni kalau ada masa yang lama dalam sejam, 2, best. Yang paling seronok kat sini adalah keamanan di Brunei. Kau perasan tak? Kau tak ada dengar bunyi.
Oh. Tenang is good. Tenang is good. Tu A cakap boat of Brunei best, bro. peace. Ini adalah salah satu tempat tarikan yang korang mesti datang kalau berkunjung di Brunei. Ini adalah Jetty Queen Elizabeth II. So we're gonna go on a boat. So di sepanjang bulan Ramadan akan ada juga menu makanan dekat atas boat ni. So Ali Berbuka puasa. untuk berbuka puasa. Okay? Tapi hati-hati bila datang dekat sini, air dia dalam dan dekat situ ada buaya. Ada buaya. Menu-menu yang ada kat atas ni buka puasa ni padu ni. Baik. Goreng kampung. Silakan. Saya nak tengok menu dia kat luar boleh? Boleh. Sebab kita punya live cooking kat sini. Berlatar belakangkan Sungai Brunei. I don't want to sit inside. I want to sit outside. Ada lagi bawah. Ada kat bawah lagi eh? Yeah. Okay, jom kita pusing. Kita nak duduk bawah. Weh, boleh bawah lah kau. Kau jangan kau ajar betul lah Tam ni. Meremam lu rumah aku. Lepas tu yang batu ni, dia ni adalah satu cerita legenda dia orang tau. So nama dia Jong Batu Nak Border Manis. So kalau kau tengok itu sebenarnya adalah sampan yang kena sumpahan lah. Dia macam kalau cerita kita ni si tanggang kita lah macam tu. Sotong dari mana? Aku dapat sotong. Kalau korang yang mencari ketenangan, nak healing, makan yang best dekat atas sungai, you get best of both worlds. You get to travel on a boat, makanan yang best, nikmati pemandangan. Korang kena datang try makan dekat atas Brunei River Cruise ni. Berbaloi. Worth every cent. Orang Malaysia sekarang berada di Brunei Darussalam. Kita mau lepas makan barbecue, kita tengah kenyang di atas Brunei, mengamati keindahan Sungai Brunei. Tengok view ni. Ini adalah sekolah yang paling unik. Sekolah rendah Sabah Darat, tapi dia dekat atas air. So aku dengan Tam dengan fikir lah. So budak-budak sekolah tu, Tam, dia nak potong, dia tak boleh fly lah. Tak boleh fly. Dia tak fly, dia kena swim. Swim. Jom swim. Ini adalah salah satu tourist point. Malam-malam ni kan, kat sini boleh healing tau. Ini adalah latar belakang jambatan terpanjang di ASEAN. Distance of 30 lebih kilometer. So, nama dia adalah Jambatan Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Dan dia adalah ayahanda kepada Tuanku Sultan dan diberi nama sebagai the architect of modern Brunei Darussalam. That's the bridge. Lepas korang exercise, lepas korang makan-makan, buka puasa tu, layan pickle. Kat sini ada the new craze juga. Pickle court ada 3 kat sini. Lepas korang tarawih, kena beriadah. Game ah. Thank you, Game bro. good game. Bro. Thanks. Khalas. Pickle game in Brunei. Mantap. Assalamualaikum. Hari ini day 2. Kami sekarang berada di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kebetulan hari ini dia ada pameran Masjid An-Nabawi dekat sini. Dalam kita tu nge-drive ni kan, macam masuk hutan kan. Tiba-tiba naik atas satu bukit, tiba-tiba terletaklah satu bangunan yang cantik ni. The structure of it all is so modern, it's so big and it's so beautiful. Yallah habibi. Selamat datang ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kami ada 9 galeri termasuk rambut mulia Rasulullah. Cuma minta maaf, ia hanya dibukakan hari-hari kebesaran Islam sahaja. Masuk je ke museum ni, kita orang terus ke main highlight museum ni. Korang kena tengok Mushaf Nurul Iman. Ini adalah kitab Al-Quran yang paling besar dekat Brunei. Berat dia 200 kg. Diorang ambil masa nak dekat setahun untuk tulis Al-Quran ni.
songkok tuanku tu material apa tu? Kiswah. Lepas tu kan, ada satu naskah ni yang sangat special, terutamanya untuk orang nama macam Alif. Nama dia Mushaf Al-Quran Alifi. Amazingnya, setiap baris ayat dalam kitab ni bermula dengan huruf Alif. Bukan tu saja, diorang simpan lebih 1,500 manuskrip Islam tulisan tangan yang asli. Ini memang written in gold Ada naskah dalam bahasa Arab, Melayu, Parsi dan Urdu. The history behind all of this is just amazing. Bukan setakat manuskrip je kat sini. Check this out. Diorang pun ada display koleksi pedang purba Islam. Paling gempak, ada replika pedang milik pahlawan Ja'far At-Tayyar. Tengok detail dia. Craftsmanship dari dulu punya zaman memang on another level. So before kita habiskan tour museum ni, ada satu last display yang orang wajib tengok. Cebisan kain kiswah yang ada dekat Kaabah. نعم تمام أنا في museum Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah. Sekarang ni kita nak ke Royal Regalia. Masuk je main hall, korang terus akan nampak this huge majestic royal chariot yang Tuanku Sultan guna waktu Silver Jubilee Baginda. Okay, so macam mana Tam? Kau rasa macam mana pengalaman kau? Aku rasa lepas ni kalau aku ambil exam sejarah Brunei, aku boleh dapat A+. Aku dah tahu semua. Selok-belok history. Kita orang ni sebagai Malaysian, kita serumpun dan bila kita tengok kat sini, nampaknya kita punya adat, kita punya budaya 100% sama. Tapi yang lebih membanggakan lagi, bila ada museum macam ni, kita pun memahami jati diri kita juga sebagai orang Melayu. Walaupun kita negara yang berbeza kan, tapi bila tunjuk macam mana Tuanku Sultan Hassanul Bolkiah ni menjaga keistimewaan adat istiadat Melayu. Ada gambar yang tuanku masuk dalam Kaabah pun dia berbaju Melayu. Bahasa dia yang diguna pakai, yang museum yang kita orang tengok pun bagaimana dia betul-betul menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab tu untuk digunakan di seluruh negara semua. Dia memartabatkan lagi yang patutnya kita orang Melayu di Malaysia terutamanya memang kena datang museum ni. Sekarang ni kita nak tengok kopi mana sedap. Kat rasa kat tepi ni. Ada ke? Ada ke? Kita orang nak saya nak pergi makan ambuyat sebenarnya. Ini masuk dalam capai sikit. Sekarang kita berdiri di hadapan Istana Nurul Iman. Ini adalah official residence Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Haji Hassanul Bolkiah. Dan kita orang tadi diberitahu yang kalau orang datang sini ambil gambar kan, kalau ada bendera yang color kuning tu, maknanya tuanku ada kat dalam. Tuanku, kami berada di hadapan rumah tuanku. Apa-apa, tuanku boleh call. Kami berbesar hati untuk menghiburkan seluruh orang Brunei. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kat mana balik? Ini adalah tempat di mana kata-kata orang Brunei macam-macam makanan ada. Dan makanan ni adalah pasar yang memang cukup popular di bulan Ramadan dan menjadi tempat kegemaran locals orang Brunei untuk membeli juadah berbuka puasa. Jadi kami ada challenge, alhamdulillah. Jadi kita ada challenge untuk kami. Seorang akan ada $10 untuk membeli makanan. Jom kita beli makanan $10 seorang. Let's go shopping. $10 ni aku pakai Rajuan punya. Ini simpan poket. Aku dapat menu dah. Aku dapat macam sate. Mana? Weh, apa kau ni? Apa ni? Kambing. Ini nasi gatuk. Oh, nasi gatuk kambing, man. Tapi kau tengok. Okey, kita reki dulu. Okey, jom. Reki dulu. Tengok ni, kita tengah nak shopping ke tengok ni miau ni. Wah, relax. Burger Wagyu. So, kalau kambing, Papa John kambing 3,5 dengan daging 6,5. Ini hari biasa. Kalau Ramadan memang lagi happening lah, aku rasa. Kita dah dapat 6
Aku ada lagi berbaki $4. Weh, ni cendol. Ni cucur udang klasik. Nampak dia macam menggoreng-goreng yang sedap ni. Dia nak 5. Bini siapa ni? Nampaknya mengikut bajet. Aku masih ada lagi $4 lagi. Ni aku rasa aku nak cari kuih-kuih. Kuih Malaya Babu Cantik. Apa? Kak nak popiah pisang? Nak $2. RM2 kan? RM3 lah. Ha? 14. Terima kasih Ada satu lagi. Aku ada $1 lagi. Now it's my turn. Kita dah beli macam-macam tapi dia orang lupa satu benda. Ayak no. Sirap Bandung Selasih. Boleh tak kau percaya? Satu ABC $1 je. Sekarang saya ada di nak beli nasi katok kambing. Dengannya ini adalah makanan yang paling popular dekat Brunei. Zaman dulu nasi katok ni dijual di rumah-rumah. Jadi perkataan katok pintu itu sebenarnya ketuk pintu. Seorang pergi ke rumah orang, katuk pintu, tak. Itulah jadi nama nasi katok tu. Tengok ni, dia nak tunjuk aku nak makan sate je ni. Ada kambing yang dia nak bawa aku. Berbaloi ataupun tidak? Wow. Satu berapa bang? RM2. Satu RM2, Mat. Aku ada 5. Maknanya dah habis lah semua ni boleh ambil. Boleh. Aku ada 4. 4? Boleh ambil 4. Boleh nak 7, 8. 6 cucuk. 6 cucuk. Okay bang, ambil 6 cucuk. Okay, halas. Yallah. Hai, sekarang kita di Masjid Jami Asri Ahsanul Bolkiah. So, macam korang tengok kat sini, inilah makanan-makanan untuk bersungkai di Brunei. Antara yang popular adalah apa nama dia? Ini nasi katok. Tapi bahasa Brunei, katok pintu. Betul tak semua? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa kan? Kurma. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. InsyaAllah. بسم الله. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berada di lokasi Masjid Omar Ali Saifuddin. Kalau siang macam gini, kau nampak ni tepi air ni. Uniknya masjid ni kan, dome dia tu yang bersinar. Dan ada yang beritahu yang sebenarnya the dome of this mosque is made out of pure gold. Pagi ni kita tengah siap untuk lari. First satu pecut pace 6. So aku nak run from Alif. So target kita mungkin dalam sejam lari mungkin boleh dapat dalam 10 km. Come on, let's go. Mantap. Okay, kita dah habis dah larian kita. Sekarang kita nak ke kampung air di sebelah sana. Sebelah sana. Kita dah selesai lari, kita dah naik boat. Seberang sungai sana tu. Oh Allah, demo kena bagi jom. Guys, bot ni cantik tau. Jom orang tengok bot dia. Bersih gila. Money. Yeah doh. Sebelah bot je. Tapi ni buaya apa tahu tak? Salt water lah. Ni besar ni. Ni besar ni. Crocodile Hunter. Crikey. Ni best. Ni kan kau datang sini kan. Kau healing and you get to see these wild animals dekat rumah dia. Bukan dekat zoo, tapi in dia punya natural habitat. Kampung Air, one of the oldest water village in
the world. Korang tahu tak, ni adalah kampung air yang paling besar kat dunia. Siap dapat gelaran Venice of the East. Korang bayangkan, sejarah tempat ni dah lebih 1,300 tahun dan lebih 4,200 bangunan berdiri dekat atas tiang dekat Sungai Brunei ni. First time kita masuk rumah penduduk dekat atas kampung air ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Alright. Assalamualaikum. Kasus saja, Pak. Sampai je kampung air ni kan, kita orang terus dihidangkan dengan macam-macam kuih tradisional yang interesting. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau nak manis, itu sedap. Serius saya cakap, ada kuih-kuih yang sama macam kita, tapi ada juga kuih yang first time boleh tengok dalam hidup ni. Sedap juga. Sedap. Oh yeah. Sedap ni dia macam ada pandan. Terima kasih banyak Jumpa lagi. Selamat berpuasa. Jumpa lagi insya-Allah. Duduk dalam tadi berapa minit pun dah seronok. Nanti tengah-tengah makan tu boleh dengar bunyi apa? Bunyi laut macam besok. Tap. Kami mencari buaya di Muara Brunei. Dijumpa beberapa ekor buaya, tapi tak sebahaya buaya-buaya yang ada di sini. Tapi satu pengalaman yang best bila kita orang masuk, tenang, dia cantik. Dengan manis kau dan aku. Off to another location in Brunei. See you later, alligator. Okey, sekarang ni kita kat kampung Bukit Nibong dekat daerah Tutong. Kita ada dekat Angkasa Wood Aga Wood Company. Tim diorang R&D dari tahun 2011 dan di antara kilang gaharu yang terawal dapat lesen dan pengiktirafan daripada Food and Drug Authority Brunei. Bukan setakat kayu cheap je, tahu. Ada 7 jenis perfume premium yang dibuat daripada gaharu asli Brunei. Bau dia sweet, manis je, woody yang sangat eksklusif. Diorang betul-betul berjaya kekalkan profil bau microcarpa yang tenang dan berangin. Untuk minyak oud tulen pula, diorang keluarkan dalam 600 hingga 700 ml je. Dia berminyak Bila datang sini, kita boleh tengok sendiri macam mana kayu gaharu ni diorang proses jadi minyak wangi, minyak oud. Antara satu benda yang Alif respect sangat adalah cara diorang harvest pokok ni. Tapi untuk setiap pokok gaharu yang ditebang, diorang kena make sure diorang tanam balik anak pokok supaya spesies ni tak pupus. Okey, khalas. Kita dah habis di Angkasa Wood Aga Wood Company. Experience sendiri. Orang duk kata ni pure wood. Nah, ni beli pure wood sendiri. Khas dari Brunei. Produk Brunei Darussalam. Sekarang ni kita nak pergi mandi laut. Dan pantai ni dia satu pantai. Kalau straight ke bawah tu kurang daripada sejam dah sampai ke Miri. So ni adalah salah satu lokasi untuk korang datang healing. Lepas beberapa hari dekat Brunei ni kan, bila Alif tengok sendiri perjalanan dan cara hidup orang Brunei, rasa macam orang Brunei ni tak rasa boring ke Sebab benda dia sama je, tenang je. Masa macam berjalan lebih slowly. Jadi bila aku lama-lama fikir dekat sini, ini yang menyebabkan Brunei ni unik dan berbeza daripada yang lain. Dan diorang menjaga history dan negara diorang sendiri. That makes Brunei ni pada Alif a very unique place. As if you go back into time and makes you appreciate time